Assalamualaikum, selamat pagi dan juga selamat Hari Bapa kepada semua bapa di luar sana. Baiklah, untuk makluman semua, gempa bumi lemah dengan magnitud 3.3 telah pun berlaku di perairan Batu Pahat, Johor pada jam 1.17 pagi tadi. Pusat gempa adalah di kedalaman 10 km dan kegaran mungkin dirasai di sekitar kawasan Batu Pahat. Malaysia akan terus memantau rapat keadaan ini. Analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini juga menunjukkan penumpuan angin baratan yang kencang dijangka akan berlaku di utara Semenanjung sehingga 23 Jun nanti. Keadaan ini berpotensi bagi pembentukan garis padai yang boleh membawa ribut petir beserta hujan lebat dalam tempoh yang lebih panjang di kawasan yang terbabit. Berdasarkan paparan gemer radar ini juga dapat diperhatikan hujan lebat beserta ribut petir telah pun memasuki kawasan utara Semenanjung seperti di Langkawi, Kedah, di kawasan perairan Perlis, kawasan perairan Kedah termasuklah kawasan perairan Pulau Pinang, dan keadaan hujan di kawasan utara ini dijangka boleh berterusan dalam tempoh masa yang sedikit lama. Untuk kawasan-kawasan lain, keadaan adalah cerah dan tiada hujan kecuali di sekitar kawasan pantai barat Semenanjung yang dijangka boleh memasuki hujan sekitar lewat pagi nanti. Untuk keadaan cuaca semasa di Sabah dan juga di Sarawak, keadaan cuaca di Sabah adalah cerah dan tiada hujan, manakala hujan hanya kini terdapat di sekitar kawasan Kapit, di sekitar kawasan Mukah dan juga Sibu. Keadaan cuaca hujan ini dijangka boleh beransur reda menjelang lewat pagi nanti. Menjelang petang, Malaysia meramalkan hujan beserta ribut petir berpotensi untuk berlaku di kesemua kawasan di sekitar Semenanjung Malaysia, termasuklah di kesemua bahagian di Sabah dan juga di Sarawak. Keadaan cuaca lembap ini dijangka boleh berterusan sehingga ke lewat petang nanti. Jadi diingatkan kepada orang ramai yang berada di semua kawasan yang berkenaan untuk mengambil langkah berjaga-jaga dan juga peka dengan segala amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora untuk kawasan perairan Phuket bermula daripada 23 hingga 27 Jun. Keadaan ini adalah berbahaya kepada semua bentuk aktiviti perikanan, perkapalan, sukan serta rekreasi laut. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan pada ketika ini. Jadi sebelum kita berpisah, mari kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama dan indeks pencemar udara di seluruh negara. Sekian, saya Anis Asma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.